Selepas tularnya berita saman daripada FIFA, ada beberapa respon yang kita perlu ambil tahu. Selain respon FAM, respon dari TMJ sendiri juga telah menarik perhatian semua media. Ada satu post di story yang menunjukkan gambar dengan caption ada entiti luar negara cuba sabotaj Harimau Malaya. Selepas keluarnya statement official FIFA, media sosial TMJ lagi menjadi tumpuan. Banyak luahan tidak setuju dan menunjukkan beberapa lampiran surat rasmi dari Ketua Pengarah Pendaftaran Negara bagi membuktikan kepada semua orang yang pendaftaran ke-7 pemain warisan ini adalah melalui dokumentasi sah. Memang ada pihak yang tak senang duduk melihat revolusi Harimau Malaya ni. Mana taknya semakin lama semakin baik, semakin ada improvement. Sebagai contoh lah aku selitkan sedikit. Pada Julai yang lepas, satu laporan daripada Indonesia mendakwa kemenangan 4-0 Malaysia ke atas Vietnam pada 10 Jun mungkin dibatalkan susulan dakwaan sebahagian pemain naturalisasi Harimau Malaya tidak layak beraksi. Dari situ pun kita dah tahu dah, ada yang tak senang hati dengan kita. Kita kalahkan Vietnam, tapi yang lain pula tak puas hati kat kita. Pelik kan? Benda tu memang, I was like, why?